beli baju kuning tu kan? Ah. Nanti beli guna company mana for both of us lah? Ai dah ada. Mama dah beli dah ada. Mama dah beli. Untuk I? Dah mama dah beli. Untuk I? Dah beli dah. Untuk I tak beli? Ha? Untuk I tak beli kan? You kena pilih lah. Boleh. Belikan I juga. Mama beli dress lain lah. Oh tak, kita. Main just beli baju batik je. Beli hari tu. Dah lama. So cari baju batik ya? Batik cik warna kuning ni boleh pakai banyak ni. Mama beli lain lah. What's the dress? I cari batik lah. I cari batik. Cik batik. Fine. Just claim. Okay. Dia beli kat Jekyll? Dah lama. Dah biar lah. Tak apa-apa. Kami ada makan-makan ke sempena berbela. Kami ada makan-makan ke sempena berbela. I'm not sure if saya boleh buat apa-apa. But let's see. Wah, kalau I free, come then. Kuning sayang tu YB Sadik cakap. Ha? Tak faham. Is kuning sayang your raya team? I don't know. It's not a raya team. Baju kuning ni bukan kena mengena dengan raya, tetapi kena mengena dengan sesuatu yang lebih pada hari raya. Special lah tu. Faham? Yes, baju kuning bukan untuk baju raya. That is all I will say. Bukan untuk baju raya, tetapi sesuatu yang lebih penting. Last minute memang kena cari baju kuning. Raja Sehari. I cannot spill. I cannot spill. Some things are meant. Yeah? Thing I like about Space Zola sebab you are so honest and so direct. Of course. Thank you Dola sebab buat live yang betul tak pandai tu presiden. Tengoklah mama. Abla kena belanja buka puasa? Boleh. My money, Saleh's money. So when Saleh belanja, I think I'm the best Space Zola buat live. Habis dia keluar. Orang tak, I cakap Saleh kena beli baju kuning. I tak cakap sebab apa. Dia cakap sebab raya. I'm like, no, bukan sebab raya. Bukan sebab raya. Sebab open house kan? Open house. Tak boleh cakap. That's all we will say. Tak boleh cakap. Tapi kena cari baju kuning. Yang tu memang tema raya baju kuning. Dan mama tahu ni warna kuning kan?